New day, new vlog. Lama dah aku tak buat vlog sebenarnya. Sebab aku dah baby, so busy lah sikit. Tak sempat nak pegang kamera, nak record. So kali ni aku buat video sebab ada majlis sikit. So kebetulan kita orang family, apa nama, mertua aku ada buat apa nama, cakap cukur jambul. That's the word, cukur jambul untuk anak aku yang baby ni. So korang nak tengok macam mana proses ataupun apa yang kita orang buat sepanjang apa nama nak menghala ke cukur jambul ni. Jom follow kita punya channel sampai habis. Right, jom, let's go. Rebus telur yang sejuk, telur yang panas. Ni dik buat benga telur untuk kau ni dik. Besok kita buat cukur jambul lah dik. Ayah dengan atuk siapkan bunga telur. Tengok dek, Umi dengan ayah siapkan awak. Bunga telur tau. Ni tengok ayah yang bungkus. Ni buat majlis esok untuk awak. Macam ni lah guys. Mula-mula masukkan telur dalam ni. Ikat supaya dia tak melorot jatuh. Kita dah ikat dia, kita lock dia. Screw. Sang. Dia ikut jadi. Bunga telur orang panggil. Dia datang macam ni. Kosong dengan bunga. First sekali kita buka dulu dia punya ni. Mulut dia kita buka. Buh telur dalam ni. Sang. Siap. Ambil dia punya lock. Ikat. Pusing 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai korang rasa cukup lah. Sang. Dah lock, kita screw. Zup. There you go. Hari ni kita ada buat cukur jambul untuk Vanilla. So goodie-goodie pun semua dah ready. Nanti kejap lagi kita akan penuhkan. So macam tu lah kita punya preparation untuk malam ni punya cukur jambul. So ni baru 10%. So kita jom follow lagi apa lagi kita buat untuk sampai malam nanti. Alhamdulillah, goodie bag sudah ready. So malam nanti bersempena dengan Maulidur Rasul. So Vanilla kita akan buat untuk cukur jambul lah. So mungkin malam nanti kita ada berarak sikit. Lepas berarak sikit mungkin baru kita start cukur jambul untuk Vanilla. So macam mana korang nak tahu aktiviti kita orang macam mana malam ni? Stay tune. Jom. Jadi kemudian masuk ke dalam cukur. Sallallahu wasallam alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
الله عليه وسلم. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Suruh akak biar bawakan ni bagi siapa yang cukup kan, bagi orang yang orang yang cukup kan. Okey, jalan. Kalau takkan biar. Mana? Sudah dapat ya? Ya, sudah. Sudah ini dia. Ada. Jangan goyang. Ganti lu kakak. Nak cari orang main ke nak bangun. Mak cakap nak ke mana? Ke tu ada apa? Dah. Stop Kesempatan ini juga kami turut meraihkan majlis syukur Jambul untuk adik-adik kami yang dikasihi, yaitu Burun Aisyah Wanila binti Muhammad Ashraf, cucu kepada saudara kita Misrul. Berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan keamanan. Jauhkan dia dari segala penyakit dan penyakit lain. Jadikanlah ia anak soleh dan solehah. Berikanlah ia kepahaman di dalam agama. Allahumma fatihna fiddin wa alimha ta'wil. Jadikanlah ia dihormati beribadah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tawaffa bika taqaffufan masula. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا قهار يا جبار يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.